Hello gang, selamat kembali ke channel saya Supersonic. Pada hari ini kita kembali lagi dengan siri Sky Factory 4. Minggu lepas saya upload video, saya masuk Discord dengan kawan saya dan dia cakap, "Oi, kau nak mengajar ke nak tunjuk gameplay?" Lepas pada itu saya berfikir, ada betul juga apa yang dia cakap. Kenapa video aku macam tak ada kualiti je? Kemudian saya pun terus turun untuk mengisyakaikan diri saya ke dalam server tu. Dan begitulah kisahnya. Kembali ke video kita. Jadi antara episod minggu lepas, saya telah banyak buat benda baru. Seperti yang boleh lihat, ini adalah automatic, di mana dia akan ambil item daripada kabinet ni, masuk ke dalam ni, dan dia akan keluar sebagai perkara yang kita nak lah, macam lapis, diamond. Jadi pada episod lepas kita telah mencapai objektif kita, iaitu dalam 2 like. Sekarang kita dah ada 3. Jadi kita telah mencapai lah objektif kita. Jadi pada minggu ni, kalau boleh saya nak kekalkan dengan 2 like paling minimum. Boleh tak geng? Okay. Please lah 2 like, tolonglah, saya nak 2 like je. Tolong 2 like. Jadi pada episod kali ni kita akan pergi ke Nether yang dijanjikan pada episod lepas, dan kita akan siapkan juga mob farm di bawah tu. Jadi mula-mula sebelum kita pergi Nether, kita siapkan dulu mob farm tu. Kita telah sediakan semua supply guna, dan cobblestone dah ada banyak, nampak tak? 45k. Jadi kita perlu ambil satu file. Dan file ni kita boleh letak banyak, nampak tak? Kita boleh letak sebanyak 45,097. Jadi banyaklah kebutuhan kita boleh siapkan mob farm tu dengan mudah. Jadi ambil semua barang ni, dan jadi sekarang kita perlu turun kat bawah tu. Okay, let's go. Nice. Okay, sekarang kita perlu siapkan. Jadi kita mulakan dengan montage. Let's go. Jadi geng, kita dah siap bina mob farm. Step seterusnya adalah kita kena pasang alat-alat ni. Okay, jadi alat ni, mob farm ni, ada creeper. Jadi kita letak mob farm ni kat ruang-ruang kosong ni. Kemudian kita show area, nampak tak? Ni kawasan yang dia akan tolak. Jadi kita akan besarkan dengan menggunakan ni. Jadi kita letak 5 ini. Letak 1 dan yang ni 1. Nampak tak? Dia akan jatuh dalam lubang tu lah. Sekarang
Makan jatuh dalam lubang. Okay. Kita tutup. Okay, nice. Sekarang kita sekarang kita on ni. Kena buang touch dulu. Kena buang touch. Kita on. 1 2 3 4 5. Okay, sekarang kena keluar. Okay, buang ni. Letak on. Okay, nice. Okay. Jadi kita letak batu yang selebihnya. Sekarang mob farm kita dah siap. Kita boleh lihat kat bawah. Ada bro banyaknya. Oh no. Wow, sakit telinga. Apa banyak isinya. Okay. Kena betul. Bro, what the heck? Bro. Wow. Okay guys, step seterusnya kita kena letak mob. Buat obsession hopper. Untuk dapatkan ni and I tunggu enemy spawn. Alright gang, kita FK lama dah gang. Nampak tak? Ada 2 stack ender pearl. Tapi sebenarnya bukan 2 stack pun, tapi 32. Okay gang, sekarang kita dah ada ender pearl. Sekarang kita perlukan Eyes of Ender. Jadi kita perlukan blaze powder dan kita gabung, kita dapat Eyes of Ender. Sekarang kita dah boleh buat Ender Hopper. Nampak tak? Obsession Hopper. Jadi kita ambil ni, turun kat bawah ni.
Kemudian kita letak. Sekarang dia akan putih. Kita perlu letak chest dan kabel. Okay gang, kita dah buat kabel. Nak buat kabel dia cara macam ni. Kita dah buat. Sekarang kita letak ni. Kita letak dekat sini. Dan kita letak chest. Sekarang semuanya akan masuk dalam chest. Nampak tak gang? Jadi kita boleh AFK lah. Jadi guys, saya telah batak. Jadi gang, nampak tak? Saya dah letak banyak dah chest. Sekarang semuanya dah jadi automatic. Okay, jadi mob farm kita dah siap. Sekarang kita perlu buat, perlu pergi nether lah. Okay, go. Kita ke nether. Lepas tu gang, lepas tu tengok ni gang. Ni kita dapat pistol semasa AFK. Jadi kita akan bawa pistol ni untuk ke nether. Dan apa tunggu lagi? Let's go. Wow. Tengok gang. Kita dalam nether gang. Kita perlu bina hingga ke sana macam nether fortress. Okay, let's go. Masuk untuk speed run building. Okay gang, seperti yang anda lihat, saya telah melakukan kesilapan besar. Pada mulanya saya nak makan apple, tetapi terbalik ender pearl. Wow. Wow. Wow, semua barang kita hilang. The grave could not be placed. Dengan kata lain, semua barang kita hilang. Jadi okay gang, kita kembali lagi ke nether. Semua barang kita dah hilang. Tak mengapa. Jadi ayo pergi ke fortress. Let's go. Okay gang, kita mati sekali lagi gang. Alright, let's go. Okay, percubaan ketiga. Okay, percubaan ketiga. Okay, kena berhati-hati.
Okay geng, kita ada masalah. Saya kehabisan cobblestone. Dan kita tak ada kek untuk balik. Dan apa benda tu? Loh hitam ke tu? Okay, nampaknya kita tak ada cara balik selain pada mati. Alright, let's go. Di game yang sangat menyeronokkan. Hai. Dah lah, tak payahlah pergi nether. Pergi nether beli kita betul-betul bersedia je. Dah tak nak dah. Jadi kita kembali kepada membuat pokok osmium. Alright, kita perlukan osmium, copper, iron, quartz, nickel. Kita dah ada copper dengan nickel. Sekarang kita perlukan quartz. Quartz kita perlukan nether quartz, netherrack, slimy magma. Kita perlukan magma cream, tosan. Jadi kita buat yang mudah dahulu, iaitu emerald sapling. Perlukan green slime crystal, tin, diamond sapling, green slime crystal. Perlukan green slimy mud, iaitu slime boss, sand dan dirt. Okay, sekarang kita perlukan tin, nickel. Okay, sekarang kita dah ada semua barang. Jadi kita boleh buat emerald sapling. Okay, dan daripada emerald tu kita perlukan slime. Okay. Wow, susahnya modpack ni. Kita perlu grind. Dapat sulfur. Dengan sulfur ni kita buat Pythorium dust. Okay. Jadi kita dah boleh buat Pythorium dust. Dengan Pythorium dust ni kita jadi gang, dengan base ni Pythorium ni kita kena isi dalam bucket. Bila bucket ni dah penuh, kita ambil bucket ni, kita isi, ambil blue slime. Lepas tu kita dapatlah magma slime sapling. Okay. Dengan magma slime sapling ni kita akan dapat slime ball. Okay. Jadi dengan slime ball ni kita letak 2, dapatkan cream, dan kita perlukan soul sand dan netherrack. Dapatkan soul sand, experience dalam sand. Alright gang. Jadi cara untuk dapatkan EXP adalah kita letak fluid storage, dan kita perlu gunakan fluid extraction cable. Jadi nampak tak? Sekarang EXP dah masuk. Jadi kita ambil dengan bucket.
kita masukkan dalam sistem. Kan? Dapatkan soul sand. Okay gang, sekarang kita dah dapat Slimy McMamat Saka. Dan seterusnya kita kena dapatkan, dah tak ada the rat, the sapling, the quartz. Okay, kita dah dapat quartz sapling, dapat quartz resin, pokok manril, okay. Akhirnya kita dah dapat osmium sapling. Penat. Okay, dengan osmium sapling ni lah kita akan dapat osmium ingot. Dan osmium ingot ni lah yang akan buatkan kita dapat mengakses teknologi yang canggih yang korang nampak ni. Buat ni walkie talkie, SDL chamber, dapat tak? Tak. Dia perlukan osmium untuk buat semua teknologi. Dah masuk zaman teknologi hanya dengan osmium. Di akan datang dengan osmium ni, teknologi yang canggih-canggih membuat kita akan buat infusing factory, injection factory, combiner, crusher, digital miner, semuanya kita dah boleh buat hanya dengan osmium ingot. Kita dah masuk zaman di mana kereta boleh terbang, di mana manusia telah mencetus revolusi yang tidak terkata. Itu saja pada episod kali. Kita dah buat osmium ingot. Jadi korang enjoy, tekanlah butang subscribe, like. Sampai di sini saja episod kali ni. Jumpa lagi pada episod akan datang. Bye.